Harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia naik 10 sen kepada ringgit Malaysia 4.97 seliter bagi tempoh 21 hingga 27 Mei 2026. Kementerian Keuangan menjelaskan penetapan harga ini selaras dengan Formula Automatic Pricing Mechanism (APM) berikutan harga minyak mentah global kekal tinggi. Selain diesel, harga petrol turut meningkat. RON 95 tanpa subsidi naik 20 sen kepada ringgit Malaysia 4.07 seliter. RON 97 naik 15 sen kepada ringgit Malaysia 4.85 seliter. Kerajaan menegaskan harga bahan api masih jauh lebih tinggi berbanding paras sebelum konflik di Timur Tengah, apabila minyak mentah kini sekitar $100 Amerika setong berbanding $70 Amerika sebelum ini. Kos logistik dan insurans juga meningkat susulan gangguan di laluan strategik seperti Selat Hormuz. Dalam masa sama, kerajaan mengekalkan subsidi bersasar RON 95 budi 95 pada ringgit Malaysia 1.99 seliter. Diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pada ringgit Malaysia 2.15 seliter. Harga bawah skim SKPS dan SKDS. Langkah ini diambil bagi mengurangkan kesan kos sara hidup rakyat sambil memastikan kelangsungan operasi sektor ekonomi yang terkesan dengan turun naik harga global.